Alright, so sekarang kita nampak dekat atas jalan raya banyak sangat kereta-kereta EV. Kepada peminat-peminat audio yang memiliki kereta EV, mungkin akan tertanya-tanya, boleh ke kereta diorang ni tukar kepada speaker aftermarket? So, hari ni aku nak tunjukkan kat korang sebuah kereta BYD yang akan dipasang dengan speaker jenama Rainbow. Jenama Rainbow ni daripada Germany. So, katanya pemasangan speaker Rainbow ni adalah plug and play. Jom kita tengok macam mana. Untuk korang yang tak kenal brand Rainbow Car Audio ni, ia merupakan produk audio sistem dari Jerman sejak dari tahun 1984 lagi. Produk-produk Rainbow Car Audio lebih menjurus ke arah sound quality dan disebabkan inilah jenama ini sangat terkenal di kalangan audiophile kenderaan seluruh dunia. So, untuk projek BYD kali ini, Rainbow Car Audio telah mereka khas satu sistem audio yang lengkap bagi mereka yang inginkan audio yang harmoni semasa memandu kenderaan EV mereka. Ianya didatangkan dengan dua set komponen two-way speaker, sepasang full range speaker dan active subwoofer yang dilengkapi dengan digital signal processor ataupun DSP. Menariknya, setiap produk ini adalah plug and play dan ia tidak menjejaskan apa-apa komponen atau talaan pada kenderaan ini. Ini adalah perbandingan fizikal speaker mid bass dan tweeter asal BYD dengan Rainbow Car Audio. Dari visual kita sudah boleh rasa perbezaan kualiti, apatah lagi dari segi bunyi. So, jom kita dengar dulu bunyi speaker asal BYD ni. Bunyi dari speaker asal tidak cukup bright dan tiada bass feel. Jadi, jom kita mulakan proses penukaran speaker Rainbow Car Audio di kereta BYD ini. Let's go! Seperti yang korang lihat, speaker mid bass dan tweeter dipasangkan pada tempat asal tanpa sebarang modifikasi. Siap dengan amber light yang boleh diset mengikut muzik lagi. Full range speaker pula diletakkan di konsol atas bagi memberi agihan bunyi yang lebih menyeluruh. Untuk active subwoofer pula, ia diletakkan di bawah dashboard sebelah penumpang yang mana terdapat ruang khas untuk meletakkan produk tersebut tanpa mengganggu ruang kaki penumpang. Untuk mod audio, terdapat 3 mod yang boleh dipilih melalui aplikasi handphone iaitu Hi-Fi, All Seat dan Dynamic. Jom kita dengar bunyi audio selepas dipasang dengan speaker dari Rainbow Car Audio. Alright guys, so korang dah tengok dah tadi macam mana speaker Rainbow ni dah dia plug and play ke kereta EV ni. Lepas tu aku pun dah belanja juga bunyi sebelum dan selepas. So kepada pemilik kereta EV, korang dah boleh dapatkan speaker daripada Rainbow untuk kereta kesayangan korang.